Informasi yang kami dapat untuk Moda Sporter S ini ialah untuk batch penghantaran yang pertama, kerana daripada informasi terbaru kami, batch-batch baru sudah tidak ada lagi masalah atau kurang masalah. Apa pun, mungkin informasi ini boleh membantu pemilik-pemilik yang ada sekarang. Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri. So hari ni aku dengan Moda aku. Yeah, I bought one. Hari tu aku review Moda ni dan aku cukup teruja dengan motor tu. Jenama baru, syarikat tempatan, aku ambil risiko, aku beli. Satu, sebab test bike tu memang sedap bawa. Aku dah lama cari skuter yang ada karakter tapi dengan harga yang okey. Nombor dua, it's a local company. Siapa lagi nak sokong? Susah senang kita try dengan dia. So hari ni aku nak cerita masalah pada motor aku. Ya, masa aku review motor tu, The Moda Sporter S ni, aku siap pergi ke R&D center dia. Aku rasa sekarang ni semua dah tahu dah siapa Moda ni. Moda ni adalah syarikat AMI yang juga menjual Suzuki, dia jual MG Agusta dan dia jual macam-macam benda lah. Okey, sejarah pemilik ni pun panjang, keluarga dia pun rasanya semua orang tahulah kalau kita petik nama arwah bapa dia. But one thing for sure, Mamat ni dia ada passion, dia ada semangat. Okey, dia nak buat. So bila kita try motor tu, memang kita tahu. Now, motor-motor jenama tempatan ni ada banyak sebenarnya, lebih pada rebatch. Dia buat R&D, tapi R&D lebih kepada practicality dan sedikit pengubahsuaian. Tak seperti Moda, sebab Moda ni dia invest pada R&D center dia. R&D center dia memang orang-orang otai-otai Morenas dulu. And these are hardcore engineers. So motor ni walaupun nampak macam sama dekat luar sana, tetapi yang Moda ni memang berbeza. Daripada segi komponen dia pun berbeza. Dan dekat situlah akan ada masalah. Kerana dia ialah motosikal baru. So dia buat benda-benda baru. So benda-benda baru unproven. Dia dah buat test apa semua. Tetapi ialah bila pasang, bila start jual secara mass produce, akan timbul beberapa masalah. So hari ni kita cerita pasal masalah dia. Yang best dia, aku boleh turun jumpa Moda dan dia jawabkan untuk aku. Jarang syarikat otomotif nak menjawab soalan-soalan terhadap permasalahan produk. But kali ni, Moda jawab. Nombor satu, information is power. So apa yang Moda ada ni, ialah dia ada ECU report. Dekat antara ECU report ni yang kau boleh baca ialah the battery voltage kat sini. So battery voltage aku tunjukkan 12.6 kat sini. Tak tahu lah kau nampak ke tidak. Ada isu tentang bacaan voltage ini rupanya. Okey. Antaranya ialah bacaan voltage itu terlampau tinggi. So menurut Moda, dia dah kenal pasti masalah ini dan mereka telah menggantikan unit-unit yang terkesan dengan voltage regulator yang baru. Tidak ada masalah ECU atau pedawai yang terbakar dan kerana itu tidak perlu dilakukan recall. So tu dia. Lampu isyarat belok berkelip pantas. Ni, lampu signal ni. Now, certain units, lampu signal dia berkelip pantas macam dia punya mentol dah terbakar. Tu memang buat aku marah agak kan. Sebab dia tak terbakar pun. Cuma itulah. So, apa kata Moda? Moda kata masalah ini berpunca dari relay ataupun geganti untuk lampu isyarat yang terkena air. Now, rupanya relay signal untuk Sporter S ni letak dekat bawah panel meter. Kat bawah sini. Okay? Somewhere around here. Now, bila motosikal ini dicuci menggunakan air bertekanan tinggi, water jet lah, water jet, ada kemungkinan kecil air masuk dan terkena bahagian itu. So, R&D Moda cakap, AMI Tech nama dia, R&D dia, dah membuat perubahan untuk kelompok yang baru pada Sporter S. Maknanya batch-batch yang baru, diorang dah buat perubahan. Pemilik motosikal sebenarnya disarankan untuk berhati-hati jika menggunakan mesin air tekanan tinggi water jet kerana alatan elektronik motosikal dan juga ruang enjin kereta sebenarnya. Ya betul lah, memang enjin bay pun sebenarnya tidak reka untuk tahan water jet. So, aku rasa ramai owner tahu kot. Motor memang kita tak pakai water jet kecuali kat tempat-tempat bawah-bawah tu saja. Kalau kat tempat-tempat atas ni kita tak pakai, maybe owner baru kot. Kemudian masalah seterusnya,
bahagian bawah seat masuk air. Bahagian bawah seat ni memang ada getah kat sini. Okey. Now, ini bukan masalah baru untuk skuter. Okey. Aku dah pakai beberapa jenis skuter besar kecil. Bahagian bawah ni memang bukannya 100% waterproof. Walaupun kita syak dia waterproof. Terutama bila kita letak barang, jaket, kita terlipat dekat sini, tak sedar dia akan masuk. Dan kalau hujan lebat ataupun kau tembak water jet kat bawah tu, kat bawah seat tu, dia memang boleh masuk. Bukannya mencurah-curah, menitik-nitik. So yang itu tu pada pendapat aku memang masalah lazim skuter. Aku tak jumpa lagi skuter. Adalah, tapi itu mungkin sebab aku tak pakai lama kot. So kebanyakan lah skuter yang aku tengok memang ada risiko air masuk lah. Normally kalau aku letak barang-barang yang sensitif dengan air, aku akan balut dengan plastik lah kat bawah tu. Okey, tak banyak pun masuk, dia menitik saja. Okey. Kemudian ada masalah yang memang aku pun terkejut wujud. Handlebar sengit. Ya, ada kes Moda, tak banyak unit lah, 1-2 unit rasa aku, yang handlebar dia sengit. So handlebar sengit ni macam mana pula cerita dia? Handlebar boleh sengit? So menurut kata Moda, ada 2 unit yang terbabit dan hasil siasatan mereka mendapati bahawa ini ialah kecuaian semasa delivery. Atas lori transporter, dia letak kasar sangat, berlaga, handlebar sengit. So yang itu, diorang dah repair. Nah, satu benda istimewa pada Moda ni ialah disc brake depan dia. Dia bukan ada sekeping je, dia ada 2 pasang kat sini. Ya, dia ada 2 pasang dekat sini disc brake. Dan dekat situ dia ada isu. Masa aku review pun aku dah cakap dah. Disebabkan ada 2 disc brake depan, Moda takut dia terlampau mencengkam. So ABS dia kick in awal. Memang ABS dia cepat untuk activate dekat depan tu. Ada juga report yang menyatakan bahawa brake motor ni bergegar. So selepas siasatan, dia bukannya gegar, ABS dia activated. Mungkin owner tu tak biasa dengan motor ada ABS, so dia tarik, dia bergegar-gegar, dia komplain lah. Now, jangan gelak, okey? Masalah ini dalam kereta pun ada. Ada owner kita kata brake dia bergegar, dia nak skimming lah apa semua, rupanya ABS dia kick in. Fine, tak apa. Tu pada aku tu non-issue pun, bukan masalah. Cuma salah informasi. Satu lagi isu ialah coolant yang melempah daripada enjin motosikal ini. Coolant yang melempah ni rupanya memang wujud juga dalam enjin Moda ni. Teringat aku pada certain car model. Now, menurut kata Amitech, R&D Moda, dia dah kata pada kilang pemasangan, make sure untuk masukkan jumlah coolant yang ngam-ngam tepat. Sebab apa yang terjadi ialah ada overflow. Sebab itu yang melempah tu, dia overflow. Okey, so kilang dah diberitahu, masukkan sejumlah coolant yang lengkap. Maknanya, jangan terlebih, jangan terkurang. Ni mengingatkan aku pada Ford Ranger. Ford Ranger ni sebenarnya, kalau yang 10-speed gearbox tu, ATF fluid dia tu, automatic transmission fluid dia tu, kau tak boleh isi terlebih. Kau kena ngam-ngam. Bila dia terlebih, dia boleh overheat. Ya, okey. Sebab tu, kita kena pergi balik ke service center Sokmo. Kecuali third party repairer tu, bengkel tu, dia dah tahu pasal kenderaan tu. Satu lagi isu sebenarnya ialah, ada owner komplain, fork depan ni berbunyi. Dan Moda Tech, Amitech dah check, rupanya masalah berpunca daripada ini. Speed sensor dia ni. Rupanya ada speed sensor yang dia punya housing tu, dia punya bracket tu tak betul. So itu yang menyebabkan ada bunyi. So apa yang Amitech buat, apa yang Moda buat, dia gantikan yang baru. Mana-mana model, mana-mana unit yang affected, dia replace baru. Bukan the whole bike. Sensor tu lah yang dia ganti baru, okey? Kemudian kita ada satu masalah yang unik yang Moda pun baru belajar, aku pun baru belajar. Now, one of the issue yang orang report, yang owner Moda report ialah bacaan tolok bahan api, fuel gauge, tak tepat. Mana dia? Ni fuel gauge dia ni. Bacaan dia tak tepat. Tak tepat maknanya kalau diisi full tank, tak full. Kalau dah nak habis, tak nampak macam nak habis. So, hasil siasatan daripada Amitech ialah, ini menarik sebenarnya. Rupanya, okey, fuel gauge itu, komponen itu dibuat di China untuk pasaran China dan beberapa pasaran yang lain. Okey, ada pelampung di dalam tangki bahan api itu dan pelampung itulah sebenarnya yang menyukat berapa banyak bahan api ada dalam tangki kau. Nah, rupanya pelampung yang ada pada Moda, pada tangki Moda ini,
pelampung itu bukan untuk minyak petrol RON 95. Dia untuk RON lain. Sebab itu bacaan dia tak tepat. First time aku dengar ada komponen macam pelampung tu yang berkaitan dengan jenis petrol. Perbezaan RON akan menyebabkan bacaan bahan api itu berbeza. Wow! So apa yang Moda buat? Dia tukarkan pada pelampung yang lebih sesuai dengan RON 95. Alhamdulillah, motor aku tak ada masalah itu. In fact, semua yang aku cerita hari ni, satu pun tak ada masalah tu untuk motor aku. Kecuali yang ini. Masalah ini ada pada motor aku. Dia bukan masalah lah. Dia lebih pada suggestion lah. Kau nampak tak ni? Jam ni. Jam yang ada pada Moda batch aku ni, hanya dalam format 24 jam. So, aku sebenarnya tak ada masalah pun lah. Tapi ada juga orang yang dia tak nak 24 jam. Dia tak faham 16 hours tu apa, 13 hours, 15 hours tu apa. So dia nak yang 12 jam. So yang itu Amitech cakap dia ada dah, orang kata apa, new software where they can change that format. So option tu dah ada. Settle. Yang kedua ialah yang ini. Handlebar bergegar pada kelajuan tinggi. Yep. Handlebar bergegar pada kelajuan tinggi ni, masalah ni wujud pada motor aku tapi tak banyak. Tapi aku dengar ada owner yang kena teruk. Okay? So apa yang jadi, Moda dah check, Amitech dah check, masalah ni dikesan berpunca daripada bolt pengikat kepala steering yang tidak mengikut standard yang sepatutnya. So apa yang dilakukan ialah service center dah ketatkan balik, kilang pun dah dibagi warning, ikut spek betul, so settle, dah tak gegar dah. Dan kemudian hose brake belakang boleh bocor. Yang ni sebenarnya tak ada pun masalah dia dah bocor, tetapi lebih kepada laluan hose brake belakang itu yang dikatakan hampir kepada center stand. So ada owner yang duk tengok belik sampai bawah motor, dia kata ini satu hari kan boleh bocor. So menurut kata Moda, daripada R&D mereka, benda tu takkan bocor sebab dia ada pengikat dia sendiri. Tetapi untuk menyedapkan hati owner-owner dan juga bakal pemilik Moda yang baru, they change the routing of the hose supaya jauh sedikit daripada center stand, supaya tak nampak macam diorang akan bersentuh. Masalah last kali ni yang paling ramai orang komplain, aku bagi motor aku kat member aku pun, diorang pun muka berkiut. Dia nak cakap tak sedap tapi dia segan dengan aku sebab review aku kata sedap. Aku pun jadi serba salah. Tapi sebelum aku cerita pasal masalah yang terakhir ni, jom aku nak tunjukkan kau apa yang aku dah tambah pada motor aku. So sekarang ni Moda ni dah ada kotak tempat letak barang. Ya, ada orang kata bawah seat tu dah cukup. Untuk aku tak cukup. Aku nak juga kotak. So ini ialah GV Matterhorn daripada skuter lama aku. GV Matterhorn ni bentuk macam besi, tetapi sebenarnya panel luar ni alloy. Dia punya kerangka dia ni plastik. Okey. So apa yang jadi ialah sebuah kotak yang nampak macam kotak besi, tetapi dia sebenarnya ringan. Itu yang penting. Dan GV dah ada rack untuk Moda. So yang ni cukup kuat lah. Yep. I like this, memang aku suka. Dan sambil aku pergi pasang tu, aku belilah juga ni glove Havoc ni. Ini ialah glove harian aku yang pada pendapat aku harga dia okey, quality okey, performance pun okey, and it is very comfortable. Dan aksesori yang terakhir yang aku pasang ialah sesuatu yang ada pada GS aku juga. Ada kamera. Nampak? Alien Rider. Yep. Aku pasang Alien Rider yang boleh baca Apple CarPlay aku kat sini. So basically aku dah tak perlu dah aku punya ni, aku boleh simpan dah ni sebab dia boleh keluar Apple CarPlay dekat sini wireless. Dan dekat sini dia ada butang dia juga untuk aku ambil gambar ataupun aku nak pergi ke menu sistem ataupun return. Yang paling penting butang ambil gambar. Kalau ada kereta nakal dengan aku tekan, dia akan ambil gambar dan akan straight simpan dalam phone aku. Dan dia juga ada kamera dekat belakang ni juga. Mana dia ni? Mana dia ni? Mana dia letak kamera kat belakang ni? Ni dia. Tu dia. Aku dah 2 motor aku pakai Alien Rider. Memang aku cukup puas hati. Hujan, panas, kering apa semua, it's okay, it's fine. Dia ada screen yang aku rasa ada 2 saiz kot. Yang ada dekat Moda aku ni ialah saiz yang kecil. And I love it. Video, gambar belah malam pun memang terang. Yep. Dan dia ada function-function sensor di mana kalau ada kereta datang belakang, kiri kanan, dia akan keluar video kat situ. Aku offkan sebab
tak nampak peta Waze aku. So ini dia Alien Rider. Kontak-kontak untuk aksesori aku ada ditulis kat ruang bawah. Mari kita cerita pasal masalah terbesar dengan Moda Spotter S dan apa yang perlu dilakukan. Now, skuter yang aku review dulu tu memang best. Tang corner, sharpu. Bila atas straight line, dia rasa keras sedikit lah. Taklah sampai tak selesa, tapi keras sedikit. Now, bila aku beli motor aku, unit aku ni, keluar je kedai, dia dah lain lah. Now, dia masih boleh corner. Tang corner memang aku corner kau-kau dengan motor ni. Tapi bila atas jalan raya straight, lurus rata, dia rasa macam kancil potong string. It feels like it's running on a short stroke suspension, damping. So dia akan memantul-mantul, toing-toing aku. Aku tengok dalam grup WhatsApp, owner-owner pun ada juga yang kena. Ada yang tak kena, ada yang kena. Sampai aku pun naik malu dah. Sebab diorang beli pun sebab tengok review aku. So aku rasa bersalah jugalah. Yelah, untuk setengah-setengah orang, 18,000 tu tak banyak. Tapi untuk setengah-setengah orang, 18,000 tu adalah satu jumlah yang sangat besar. So kalau diorang nak marah dekat aku, mungkin diorang tuduh aku tipu ke apa ke. Allahuakbar, aku terus nak marah lah. Sebab unit yang aku test tu memang sedap. Sampai aku beli sih. Nah, bila dah beli, jadi lain. Alhamdulillah juga Moda ni, dia pun orang kita kat, dia pun malu, dia pun kata tak baik buat macam ni. So dia turun dan dia check sendiri. So macam mana nak selesaikan dan apa masalah sebenarnya punca dia, kita kena berhenti side. Sebab sekarang aku dah bercakap, aku sampai jalur baru kan. Okey, kita parking side. Okey, jom. Aku dah lepak kat kedai kopi dengan secangkir kopi O panas, tak ada gula. Kopi the best without sugar. Same goes with tea. Try. Drink tea and coffee without sugar. You'll enjoy them more. Alhamdulillah. Now, isu membuai pada kelajuan tinggi. Dia bukan membuai lah. Dia pada pendapat aku, kalau motor aku ni lah, dia melantun-lantun. Menurut kata Amitech, unit R&D Moda, ini antara punca dia yang diorang dah panggil balik beberapa belas biji motor juga. Antara punca yang diorang nampak ialah bolt pengikat antara enjin yang menjadi swing arm kepada chassis. Bolt yang ada dekat situ tu, dia tak ikut torque yang sebenar. So, dia repair that. Ada yang okey, ada yang masih tak juga. Masih lagi bergoyang. Masih lagi menggigil-gigil. So, yang itu tu, selepas berbulan diorang check, it boils down to one single part. Well, dua lah sebab dia ada sepasang. The damper. Damper dia tu. So, sekarang ni Moda dan Amitech, dia dah tahu punca dia. Dia tengah buat R&D balik untuk damper yang sepasang dekat belakang tu. Itu isu dia. Production yang tidak sekata, bermakna kualiti yang tidak sekata daripada komponen mereka, daripada komponen supplier mereka. Ya. So itu satu isu juga. So now, by the time you are watching this video, aku insyaAllah berada di Tanah Haram. So macam ni lah. Kau boleh cakap yang kau tak nak beli motor ni sebab ada masalah. Tapi daripada pengalaman aku sendiri, motor ada masalah, kecuali jenama-jenama besar yang tu kurang sedikit masalah ya. Kalau motor-motor rebate China ni, dia memang akan ada masalah. Dia bergantung kepada secepat mana syarikat tempatan untuk repair balik masalah-masalah tu, untuk menangani masalah-masalah tu. So untuk Amitech, macam dekat syarikat lain, memang cepat turun padang juga. Nah, untuk gantikan benda ni, dia boleh ambil daripada yang apa ada off the shelf, tetapi tuning dia tak akan sama dengan apa yang dia nak. Okay? So, this is the catch. Boleh beli Moda ni, tapi kau tunggu, nanti dia akan datang dengan damper baru yang lebih sedap. Aku garanti dia akan keluarkan dengan damper yang lebih sedap. Aku harap dia akan keluarkan dengan damper yang lebih sedap, yang akan kurangkan masalah ini. So far sekarang ni, aku boleh lagi bawa benda tu pada aku. Macam aku bawa motor bikin, macam aku buat kereta bikin lah. Tapi untuk ramai orang yang nak buat tiap-tiap hari, dia akan rasa kurang selesa. So, harap bersabar. Aku tak tipu lah. Aku cerita memang jujur. So, sekarang ni memang kita
Aku yakin sangat akan ada komponen baru untuk motor ini supaya akan selesai masalah itu. Even Amitech dengan Moda pun sendiri, dia pun rasa sangat bersalah. Dia bercerita dengan aku dengan nada yang cukup sedih jugalah, sebab yelah, inilah masalahnya dalam industri otomotif. Kerana itu kita ada standard kualiti piawaian, kerana itu kita kena sentiasa cek produk-produk kita. Mula-mula komponen tu mungkin okey, tapi the next batch mungkin dah tak okey, mungkin certain few units tak okey. Sebab itulah. So, itu saja update aku untuk motor aku yang ini ni. I still ride this bike quite often. Selalu je aku naik motor ni. Tang corner tu yang aku suka. So far, tayar Timson dia tu not bad juga lah. Tapi kan, mungkin Michelin ada tayar lain untuk skuter ni. Apa pun, kalau Michelin bagi aku tayar, mau 6 bulan juga aku keluar review macam hari tu. Assalamualaikum.